Apabila kita bersama dengan jemaah Islam ini, kita kena rasa bangga. Kita kena rasa bertuah. Mujurnya kita bersama dengan jemaah Islam. Tak kira lah nak nama apa pun. Dalam konteks negara kita ni, yang lebih terkehadapan mengangkat syiar dan syarah Islam ialah tak lain dan tak bukan parti kita PAS. Bila kita berada dalam jemaah Islam, kita ada kesedaran, kita ada kepahaman, kita ada keyakinan bahawa kita berada pada landasan yang benar. Allah Ta'ala tak bagi kepada semua orang. Allah Ta'ala bagi kepada orang tertentu yang terpilih sahaja. Sebab tu kita kena berasa mulia, kita kena rasa bertuah bila kita bersama dengan jemaah Islam. Syekh Nasir Al-Aql, dia mengatakan hari ini siapa jamaah muslimin, setiap negara Islam yang dikuasai oleh ahli sunnah, yang mana pemerintah dia adalah ahli sunnah, mereka itulah jamaatul muslimin. Tak boleh kita lawan menentang mereka. Kalau dalam konteks Malaysia ni, siapa jamaah muslimin? Kita lah. Yang duduk di bawah satu pemerintahan yang di-Pertuan Agong, itulah yang dinamakan sebagai jamaatul muslimin. Jadi mana-mana kumpulan parti politik nak dibina, boleh, tak ada masalah. Kerana itu bukan jamaatul muslimin, itu jamaah minal muslimin atau jamaah min jamaatul muslimin. Kerana jamaatul muslimin itu kita, ahli sunnah, yang duduk di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang di-Pertuan Agong. Tak ada ulama yang kata jamaah muslimin tu mana-mana kumpulan parti politik. Said Hawa, seorang pimpinan ikhwan daripada Syria, Damsyik, dia sendiri kata tak boleh kita menterjemahkan jamaah muslimin dengan kumpulan mana-mana hizb siasi, tak boleh. Dan yang terbaru, Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang buka kitab dia Min Fiqhid Daulah, dia mengkritik mana-mana orang yang menjadikan kumpulan parti politik sebagai jamaah muslimin. Apa dia kata? Dia kritik ni, mana-mana orang politik, hizbu siasi lah, parti politik yang orientasinya Islam, apabila kumpulan ini mensifatkan dirinya sendiri bahawasanya dialah adalah jamaah muslimin dan bukan jamaah minal muslimin, maka sesiapa yang menyanggahi mereka, maka telah menyanggahi jamaah. Dan semua orang yang tidak masuk ke dalam jamaah mereka, maka mereka tidak berada dalam jamaah muslimin. Dan semua hadis-hadis yang datang yang datang membicarakan tentang jamaah, yang membicarakan tentang wajibnya bersama jamaah dan haramnya keluar daripada jemaah, diletakkan kepada jemaah mereka, kata Qaradawi. Dan pendalilan seperti ini dan meletakkan dalil seperti ini, yang mana ia bukan satu pendalilan di tempatnya, akan membuka fitnah, akan membuka pintu kejahatan, pintu keburukan dan pintu fitnah ke atas umat, kerana dia meletakkan dalil bukan di tempatnya. Qaradawi sebut membuka pintu kejahatan dan fitnah dia apa dia? Yang pertama, dia takfir, dia mengkafirkan orang. Yang kedua, dia tadlil, dia menyesatkan orang. Dia kata kami tak sebut. Memang kamu tak sebut, tapi pengikut kamu dah faham macam tu.